Pengenalan kedai online Muslimin Traveria atau kedai online MTTM. Okey, pertama apa yang saya akan tunjukkan di sini kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah di sebelah kanan atas tu kita akan nampak ada 3 bar tu, itu ialah menu yang kita akan gunakan dalam kita punya aplikasi ini. Pertama, kalau kita klik menu tersebut, kita akan nampak ada login or register tu. Itu maksudnya kalau kita nak register, maksud kita nak register sebagai pengguna yang kita belum register lagi dengan kedai online MTTM, jadi kita boleh register. Kalau kita dah register, kita boleh gunakan login. Ini bagi siapa yang berminat nak buat tempahan secara online. Sistem ni kita gunakan untuk buat tempahan secara online sahaja, tetapi kita tidak membuat bayaran di sini. Pembayaran kita akan buat bank transfer secara direct. Kita tak gunakan sistem. Okey. Jadi ciri-ciri e-commerce macam account, kad dan check out tu semua ada dekat sini. Sama macam e-commerce biasa juga. Kemudian tawaran istimewa tu kita gunakan kalau sekali kita nak buat apa-apa tawaran istimewa, kita akan masukkan pakej-pakej yang ada tawaran istimewa. Kita akan masukkan di sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan klik tawaran istimewa, dia akan keluarkan tawaran istimewa yang ada pada waktu tersebut. Okey, seterusnya apa yang saya nak tunjukkan ialah bagaimana kita boleh gunakan search keyword. Search keyword ni katakanlah kita nak buat carian ke atas mana-mana package yang kita minat untuk pergi. Contohnya kalau tuan-tuan minat nak pergi ke Xi'an lah. Kita type Xi'an dekat sini. Kemudian kita klik search tu. Dan akan buat carian ke atas package tersebut lah. Jadi di sini ada kita tengok nampak kan Xi'an dekat situ. Jadi ini ialah package Xi'an, dan bawah tu ialah dia punya itinerary lah, detail semua, itinerary semua ada dekat sini. Jadi maklumat ni kita boleh kongsikan dengan kawan-kawan kita kalau mereka nak. Kalau kita ada potensi pelanggan kita, potensi yang nak pergi ke Xi'an tu, contohnya kita boleh buat carian macam ni lah. Kita buat carian, kemudian daripada sini kita boleh gunakan link ni untuk buat copy, untuk buat salinan, untuk kita kongsi. Okey, satu lagi button tu ialah button link lah. Bila kita klik button link ni, dia akan keluar kat situ satu mesej muslimintraveria.biz says link disalin. Jadi maksudnya kita dah salin link tersebut, dan maksudnya sekarang ni link tu kita dah boleh kongsi dengan kawan kita lah. Contohnya sekarang ni saya kongsikan dengan saya punya sendirilah. Okey, ini contoh saya kongsikan di sini. Saya klik paste di sini, dia akan keluar China Xi'an Muslim Tour 5 hari 4 malam tu kan. Jadi maksudnya kawan kita tu bila dia dapat dah kita punya link ni, dia boleh klik jadi sini, dia akan terus pergi ke Xi'an punya package lah. Maklumat Xi'an tu ada dekat situ semua lah. Kalau dia nak buat tempahan, dia boleh buat tempahan lah. Dia boleh pilih tarikh bila nak pergi tempahan. Dalam setengah tarikh tu ada tambahan daripada harga asas dia. Contohnya 24 Disember, sebab bulan Disember tu dia harga mahal sikit, ada tambahan RM100. Jadi dia boleh pilih, katalah dia nak yang bulan Disember. Kemudian kalau dia tak ada nak tadi, mungkin dia nak buat private punya tour, dia mungkin pilih tarikh dia sendiri. Kalau dia pilih tarikh sendiri, dia sini dia kata nak pilih tarikh sendiri. Sini dia boleh pilih mana-mana tarikh dia nak pergi lah. Kalau dia nak pergi bulan Oktober 20 hari bulan. Okey, dia set tu. Kemudian dia beritahu berapa kanak-kanak. Ini untuk diskaun kanak-kanak lah. Katakanlah dia ada kanak-kanak yang umur 5 tahun, kemudian 3 tahun ke, jadi dia ada 2 orang. Kemudian minat untuk skim bayaran mudah ni, kalau dia nak minta loan koperasi lah, bayaran mudah koperasi, dia cuma klik kat sini. Kemudian kemudian dia add to cart lah. Jadi ini cara dia kalau dia nak buat tempahan. Okey, seterusnya apa yang saya nak tunjuk ialah kalau kita tengok di sini, depan ni ialah banner hadapan lah. Banner hadapan ni dia ada ceritakan tentang private trip. Ini kalau kita tengok kan, private trip ni Eropah, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur ni private. Kemudian kita ada private untuk Asia, Singapura, Indonesia, Brunei, Vietnam, Thailand, Filipina, Cambodia. Kemudian kita ada trip berkumpulan Eropah, Turki, Mesir, Balkan. Kemudian kita ada berkumpulan MTTM. Ni yang MTTM punya lah, pakej-pakej MTTM punya. Kemudian kita ada
umrah berkumpulan dan umrah private. Jadi kesemua ni saya dah bagi link, dia direct pergi kepada mana-mana package yang berkaitan lah. Contohnya kalau private trip untuk Eropah, Afrika Selatan ni, Asia Selatan, Asia Timur ni, kita klik di sini je, dia akan senaraikan semua private trip yang berkaitan. Maksudnya private yang selain Asia Tenggara ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia senaraikan kat sini. Okey, apa dia private trip? Okey, ini maksudnya berkaitan dengan selain Asia Tenggara, Eropah, Turki, Balkan, Andalusia, Morocco, Australia, New Zealand, India, Pakistan, Maldives, Kyrgyzstan, China, Jepun, Korea, itu semua termasuk dalam selain Asia Tenggara. Private tour, melancong sama keluarga atau kawan-kawan dengan tarikh pilihan sendiri. Itu maksudnya private trip. Dan dia mesra warga emas. Asia Tenggara kita ada Indonesia, Thailand, Brunei, Filipina, Vietnam dan Cambodia. Jadi ni semua private trip yang ada yang berkaitan dengan yang bukan Asia Tenggara lah. Jadi private trip ni dia boleh pergi kumpulan kecil. Kalau dia pergi bawah 10 orang pun okey, tak ada masalah. Dia boleh pergi, dia boleh pilih tarikh sendiri. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.